Macam mana doktor sahkan gastrik? Asyik pedih hulu hati tapi takut nak diagnose sendiri? Jom saya ceritakan macam mana doktor biasanya sahkan gastrik. Simple je. Doktor akan mula dengan tanya simptom. Bila sakit, selepas makan atau bila lapar. Ada loya atau kembung atau masam naik tak? Lepas tu, doktor akan periksa abdomen dan semak faktor risiko seperti ubat tahan sakit, stres dan pola makan. Bergantung kes, doktor mungkin cadangkan ujian H. pylori atau endoskopi jika ada tanda bahaya. Tujuan dia, cari punca supaya rawatan tepat bukan sekadar tahan sakit. Kalau anda nak tahu simptom anda, cenderung gastrik atau GERD, komen di bawah.